Tu bos nanti recon. Kerja dia mengawasi. Hello, you come for service? Yes. Wow, nice car. Are you Japanese? Yes, I'm Japanese. Oh, so hari ni kita nak service. Actually minor dengan major lah. Jom kita start buat major service. First kita nak buat checking dulu lah. Check backpack dulu. Ni dalam 60% lagi. Okay, next kita nak check bateri jap. So tengok bateri dia 100% lah. Next kita nak check brake fluid pula lah. Tengok ni, merah. Semua merah. Memang betul kena brake flushing dah ni. Next kita nak check air filter. Okey lagi lah, maybe next service lah. Okay, jom kita naikkan kereta. Ni buat drain minyak dia. Ini tempat ATF dia lah. So kita nak drain dua-dua ni. Tarik ni, bus extension. Alright. Panas. Apa masalah kurang? Take PVC korang letak untuk cover semua ni. Tolong lah jangan letak PVC ni. Kita nak buka oil filter. Alright. On spot. Dah boleh letak lah drain plug tadi. Dan kita ambil oil filter baru lah. Oil filter baru. Make sure kita letak minyak sikit lah kat sini. Settle lah kita drain untuk minyak hitam. Sekarang kita nak drain pula ATF lah. Tengok sini tempat drain dia. So kita drain sini lah. Baru boleh buka semua kat tepi-tepi ni lah. Siapa ready untuk air terjun yang kedua? ATF dia okey lah. Warna merah lagi. Panas gila weh. Sekejap kita slowly buka. Oh tengok ni. Cuci-cucian ni semua kita kena cuci lah. So gasket lama ni dah boleh buka lah ni. Jom kita buka tempat lain. Buka gasket lama. Asalnya lama sangat ni. Tak tukar jadi macam ni. Sekarang kita nak buka ni. Ni ATF filter dia. Okay dah loose. Oh shit. Settle. Dan kita buka lah guna tangan. Okay, settle. So, ini dah boleh buang lah ATF filter lama ni. Untuk gasket ni, kita just letak sini dulu lah. Lainkan dia. Settle lah. Sekarang kita nak pasang ATF filter pula. Dan kita dah boleh pasang ATF filter baru lah. Settle pun. Dan dah boleh masukkan, alignkan dia dulu dan lock screw dulu. Settle. Dan masuklah skru-skru dan sewaktu dengannya lah. Bila korang letak semua benda ni, jangan lupa pasang drain pipe balik lah. Settle je kita tak oil pack ATF tadi. Sekarang kita nak pasang ATF lah. Kalau tengok ni kat sini lah. Tu dia tempat ATF dia. Masuk dulu. Nanti lepas tu baru kita measure lah. Dan last kita nak masukkan minyak enjin lah. Dalam 4 liter lah. Last obviously lah kita nak kena buat OBD check lah. Ini jadinya bila korang maintain kereta korang tentu memang no problem at all. Stiker ni paling penting lah. Alright, jom kita pergi tampal. Macam ni, buat major service, kita charge dah RM700 lah. Kalau korang nak buat major service ke apa dengan kita orang, Roger je Mijak AutoCAD.